Di samping kita bertaubat, memohon keampunan daripada Allah. Kerana kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Idza asbahta fala tantaziril masa, wa idza amsayta fala tantazir as-sabah, wa khuz min sihhatik limaradik wa hayatik limautik," atau kama qala. Nabi berpesan dan memberi amaran, apabila kamu boleh berpagi-pagi dalam keadaan yang begitu sihat, kita boleh bangkit daripada tidur, pergi ke tempat kerja, cari makanan di waktu pagi dan sebagainya dalam keadaan sihat. Fala tantaziril masa, jangan kamu rasa, jangan kamu perasan, jangan kamu ingat sihat itu akan sampai ke petang. Wa idza amsayta fala tantazir as-sabah, dan apabila kamu sihat di waktu petang, jangan kamu menyangka sihatan itu sampai ke pagi esok. Wa khuz min sihhatik limaradik, kata Nabi, maka gunakanlah sebaik mungkin waktu sihat kamu. Make use of your healthy, maximize your healthy in doing a good things towards Allah sebelum datangnya kesakitan.